Excuse me, setiap minggu kita orang nyanyi kot kat sekolah, cakap kan. Ni lagu sekolah Cina I, cakap kan. Lah dia kata patutlah tak pernah dengar lagu sekolah Cina, lagu sekolah I. So orang tak sekolah kat situ, dia tak tahu lagu tu. So semua rakan-rakan sekolah Cina I macam bangga. So actually lagu tu adalah lagu sekolah. Lagu sekolah I. Oh my gosh. Ya. Sebab tu dia orang tak tahu kan. Dia orang dari KL. Of course lah, dia orang tak pergi sekolah tu kot. So dia orang macam jam mamak ni kan. So dia tanya I, dia kata, Zizan, awak urine sangkut tak? Dia tanya, tak ada. Cakap I'm good, cakap I'm clear je, tak ambil apa kan. So dia kata okay, lulus. Dia kata so ini adalah surat. Dia bagi satu surat. Surat ni you pegang, you letak je dengan you. Sebab kalau you ada nasib, kalau nasib you baik, kita akan prank you lah. Macam cakap you dah dapat AF. Macam sebelum ni, you pernah tengok AF right? Yes, pernah. Akademi Fantasia. So I pun pegang surat tu. Kemana I pergi, I pegang. Walaupun I keluar dating, I tunjuk kat girlfriend lagi. Look at this kan. So I lipat letak seat skuter letak kan. Skuter kadang-kadang letak dalam helmet kan. Nak pakai helmet nampak kan. So sampai rock block pun polis tahan kan. Sekejap bang tengok. Tunggu dia orang panggil je lah. Polis tu macam okay, all the best kan. So I balik rumah kan. I balik rumah. Tak-tak buka TV tengok. Macam cakap Akademi Fantasia apa tengok. Macam minggu ke-6 dah. Lah tak ada orang panggil pun. Serius? Minggu ke-6 tak ada orang panggil pun.